Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersiaran kita lagi di Faizal Channel 77. Hari ni tengah ngebut dekat Kuala Masai. Kita jumpa tekong apa, Izwan. Ikut Iwan. Ni santai-santai ni. Duduk buang kan, tengok bendera tu. Mak tegak. Tak ada target kan? Target apa kan? Okey, gogon dia. Gogol dia. Kecil tak nak. Air Order makan dulu. Air apa kopi O from boleh lah, kopi O kurang manis. Panas satu. Okey, makan apa Ha? Ayam penyet? Ya, ayam penyet tak nak. Nasi ayam ada? Nasi ayam tak ada. bakso dia. Oh, bakso. Jadi yang penyet tu bungkus satu. Bungkus satu. Boleh lah nasi goreng kampung satu lah. Nasi goreng kampung. Telur mata satu. Telur dadah. Lagi tak? Main tak ada order main? Tak ada. Ni je. Yang penyet bungkus. Bungkus. Okey, stay tune. Nanti sampai lokasi kau nak beri lagi. Kita naik Bu Hamzah. Hari ni bertiga je. Hasil lah apa ikan yang ada kan. Kau ada spare berapa sarung. Kalau ada lah. Tapi memang ada lah naik boat kan. Kosong orang kecil je. Sampai jeti Pak Hamzah. Sewa boat. Air dah penuh lah. Dah naik separuh lah. Jual upah hidup, udang hati ada. Boat banyak. Laju nak gimana ni? Banyak aku ada je. Naik 40 dah je. Ada tu je. Ya, nak pula. Tapi nak 15 tapi nak laju. Tak gimana? Pergi 3 orang. Banyak macam dia. Wah, jernih betul lah Air tak gini. Ha? Tak gini. Ini air cakap ni. Ini air cakap ni. Ikan ni. Hijau-hijau. Kalau jernih betul awak sini nampak pun haru. Macam jernih je. Mata nampak. Oh, lanjut. Tak Wan. Spot pertama. Dulu bawah ni. Tak kepala aku tu. Oh, dah hidup. Oh. Pagi baik lah berbaik. Ada kacau kan. Oh, dah pompon tak. Lagi pompon pula laju kan. Letak makan. Agal kerja. Pompon tak cukup pula. Dah tak jalan. Betul kan. Pindah spot kedua. Dari spot pertama dapat ketam. Tu budak-budak ni bawa main kat feeder pula. Main kat feeder je dia.
Dia bagi 360 sebab ni Min. Ya, nombor dia tu. Ni. 360. Tak tahu kat mana. Kita kena gosok. Kecil ni. Main ketam. Dia tu. Baduri. Paiduri. Dia kot. Benda UL betul dia. Hilang ah. Usat. Ui. Usatan. So, cash release ke? Usatan. Usatan. Layan. Untuk air mati ni. Kau makan oh. Ada. Kau mana ikut aku balik ke apa? Alah. Apa? Usatan. Usatan. On lah. Tambah Kan puyuh. Uyu dia dapat dia macam sini. Aduh. Kenapa dia? Kan puyuh lah. Ikut beza. Puyuh. Patutlah aku ngapak tadi melendut. Wah. Wah. Kan garang ni. Ya. Ha. Halus no. Usai. Lawan. Hidup ni dah komplit yang besar. Aduh. Ambil. Jangan tak ambil. Asam pedas tu sedut je kepala. Habis. Sekali sedut kan. Oh, pari tukar ah. Kumpul hari ni dapat. Bukan. Pari tukar ah. Okay, dapat. Sama. Oh, je nak. Ngau. Tak mami. Weh, Adakah ini yang matahkan joran aku tadi? bulan hidup ah? Tak. Bubur sarung. Oh, sarung eh. Angkat sikit. Tak nampak kamera. Nampak? Boleh lah ni. Boleh lah Boleh lah. Manis-manis. Mana? Tak timbang ke? Oh. Oh, pindah spot lagi. Spot yang berapa dah? Tak ingat dah. Tadi dekat kolam air panas. Amin. Kolam air panas Amin sampai patah juga kan. Tak tahu lah penyu ke apa makan. Joran patah Amin. Macam mana boleh patah? Beli berapa ringgit men? RM7.90. RM7.90. Aduh, nak cari ikan gorgon. Mana? Patah. Dia berjaya mematahkan ah. Custom balik tu. Sugar liang. Sikit hilang. Patutlah sukar hilang. Sudah hilang kata dia. Alamak. Aduh. Joran sudah hilang. Itulah patah dua. Kalau masak ni kalau kedai kecil layan dia sedap. Joran halus. Tapi kena sekali gorgon. Cari nak gorgon. Sudah hilang kata dia. Pada mata kain kecil je, rupa ruat. Rumpun-rumpun ni. Aduh. Bapak pula je. Sekali denjut, kita denjut balik. Alamak. Tak ada ubat dia bagi Asal pompos sarung kurang. Kau macam gila. Letak je, patah je ada kejagaan lah. Kau apa patah juga. Laku keras je. Laku keras dia. Ingat tak ada ambil kan. Wish, laku. Ikan timun banyak betul kat sana. Tak ada orang mancing kat situ kan. Lampu pun dah
Ada. Pak ketam seko. Ada. Gelip-gelip lah. Banyak ikan ketam aku rasa ambil. Tukung pom baru. Hidup. Air surut tapi meleleh, slow je surut dia. Baru dia ambil. Oh. Allah. Allah, 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 Allah. Nampak. Baru ada saiz. Ini kecil ni. Ni anak. Bagus. Catch and release. Cari lagi. Anak kecil. Lepas saiz besar, sekilo kan. Bulan. Bulan makan. Ucut. Bulan makan. Cari lagi. Nak habis. Sebanyak lagi. Okay, dah sampai darat. Letih hari ni mancing. Penat gila. Layan si Amin, layan si Wan. Apa pun tak boleh. Oh, cerita men. Tu orang patah macam mana kau ni? Aduh. Itulah biasa main anak-anak kan. Anak ikan. Orang udang. Tu masalahnya. Rembat ikan so tidak kan. Silap, jampinya salah. Aduh. Ni tekong, apa cerita tekong? Tahu lah. Tekong pun tidur. Aduh. Dapatlah nak apa jenahak 2 ekor, bulan seekor, pari seekor, tapi semua anak-anak tapi ikan tu ada. Tak kumpau lah. Anak-anak ikan apa? Ikan apa nama tu yang kecil kan? Jenis. Itu pun dapat juga. Okay lah geng, tamatlah misi kita ngebut kat Kuala Masai. Ketam. Ketam apa? Ketam pun ada lah. Dapat 2 ekor ketam. Itulah. Okay geng, nanti kita jumpa lah next week. Orang tak tahu lah mana nak terjah ni 2026. Masih dalam apa, kumpau-kumpau lagi ni kan. Ok lah, terima kasih semua pada yang dah like, komen, subscribe. Kita jumpa lagi trip terbaru. Assalamualaikum.